Apakah itu karat dalam emas? Emas biasanya dikira dengan karat, iaitu bahagian emas dalam sesuatu produk emas. Emas tulen adalah 24 karat, bermakna terdapat 24 bahagian emas dalam logam tersebut. Angka yang lebih rendah menunjukkan kandungan emas berbanding aloi dalam barangan emas itu, bermakna 18 karat, mempunyai 18 bahagian emas, baki 6 bahagian adalah bahagian logam lain. Tujuan utama penambahan logam lain adalah untuk menguatkan produk itu kerana emas tulen adalah lembut. Secara alternatifnya, kandungan emas boleh dikira melalui peratusan. Sebagai contoh, emas 916, emas tersebut mempunyai 91.6% bahagian emas dan 8.4% lagi adalah bahagian logam lain. Sekiranya barangan kemas yang dihasilkan berwarna emas, maka antara logam yang biasa ditambah adalah tembaga dan zinc. Untuk emas putih pula, campuran dengan logam seperti perak, palladium, mangan dan nikel yang biasanya digunakan. Semoga perkongsian saya ini memberikan anda manfaat dan boleh follow saya untuk lebih banyak ilmu tentang emas.